Hello guys. Assalamualaikum guys. Hari ni saya akan buat something yang korang dah lama tak tengok Dengan sorry dah lama tak upload kan. Dengan selamat hari raya. Saya tahu dah lambat, sangat-sangat lambat. Dah Syawal dah. Saya sangat lambat, sorry guys. Sibuk sibuk. Tapi dalam video kali ni saya akan apa cerita nak buat video pasal berkenaan raya. Okay, tak apa. Tapi dalam video ni dia bukan berkenaan raya. Sebab dah bukan raya dah pun. Kenapa saya pakai baju ni? Okay, tak apa. Tapi saya akan sambung video ini. Saya editor aka saya boleh letak depan sini. Nampak? Kalau saya tak pandai bernama kau pasti kau bernama 2 kali Tapi bernama je saya main game 2024. Saya tahu dah sangat lama dah 4 bulan dah. Tapi saya akan sambung video tu. Saya akan sambung video tu. Tapi enjoy je the video. Bye bye. Enjoy the video. And the first ever game, Blue Lock Rivals. Kau pasal selalu. Okay, tak apa. Tapi ni game dia, Blue Lock Rivals. Kalau korang boleh tengok, saya tengah guna Isagi. Sebab saya pun tak tahu. Alang-alang tu bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu saya dapat apa. Sebab saya tak pernah main dah game ni. Dapat Isagi lagi. So kalau saya dapat, saya tak tahu Otoya kau pun tak beritahu semua ni buat apa Otoya buat apa Kalau saya dapat, saya bagi tahu kat komen Otoya buat apa. Lah Isagi. Tapi korang boleh tak bagi tahu Otoya buat apa guys? Guys, saya tak tahu dah. Saya new member. Saya orang baru. Okay, tapi jom kita masuk. Okay, saya lawa. Saya pun tak tahu saya apa. Left wing dah saya. Gol. Gol. Su. Okay, game bola. Saya bro. Okay, saya rasa saya main je lah. Guys, saya pun tak tahu apa saya tengah buat. Okay, saya tahu 10 out of 10 game. Okay, jom kita main game lain. Untuk semua Blue Lock player semua, saya sangat sorry sebab saya buat Blue Lock sekejap sangat, seminit. Saya sangat sorry lah. Sebab saya tak berapa minat game tu guys. Sorry lah guys. Siapa pun minat Blue Lock kat situ, dekat channel saya ni, siapa pun minat Blue Lock, sangat sorry guys. Apa-apa pun saya minta maaf lah kalau saya main Blue Lock sekejap sangat. Tapi saya boleh try lagi sebab game tu agak boring lah juga kalau nak buat video. Saya pun tak tahu. Kursi tu pergi mana? Okay, tapi saya sangat sorry guys. Untuk siapa Blue Lock Rivals semua, kalau korang nak suruh saya main, saya boleh main. Tapi mungkin boring sikit untuk ditengok. Okay, so sambung ke video. Okay guys, the next game, Dandy's World. Dandy's World. Okay, saya tak tahu kenapa game ni banyak betul sih. Ni tengah jadi apa sih? Okay guys, jom kita try main. Masuk. Kesian Cosmo. Bye bye Cosmo. Cosmo, kalau awak tengok video ni, sorry. Okay, let's go. Okay korang, saya tak tahu kenapa saya tanya ni. Tapi kalau apa karakter favourite korang dekat sini, sila bagi tahu kat dalam komen. Tolong bagi tahu saya cuma nak tahu Jangan masih bagi tahu apa maksud Otoya. Okay, tak apa. Jom kita main. Saya dapat apa?
Okey. Okey guys, dah start. Okey, kita better kena buat cepat. Kena buat cepat. Because yeah, it's a deadline. Jangan jadi dead mah. Kalau korang rasa kenapa suara saya macam dalam sikit? Sebab saya SICK, sick. Wow, relax mistake. Wish. Mistake kita relax oh. Mr. Egg, relax lah. Tak boleh nampak telur masin. Telur masin cili hidup. Yang tu dia. Guys, sorry kalau ni rasa macam boring sikit guys. Sangat sorry. Hai. Guys, kenapa nama dia macam warna hitam guys? Saya new player juga. Tapi saya tahu lah kalau dia kena saya, dia akan macam hilang satu nyawa. Tapi ni guys, macam mana dia punya tu boleh jadi macam tu? Wait, what? Guys, siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Guys, Allah. Telur masin dah cakap berapa kali ya? Nak juga datang. Ambil dia ni. Sedap sikit. Cotton bud. Okay. Relax lah. Dan mungkin saya akan buat satu floor je guys. Sebab siapa tak tahu. Wah. Quickly. Loser, bye-bye. Lama. Wait, no. Okay dah. Loser. Wih, dah atuk lah. Dah atuk. Atuk telur masin. Ada 2 telur punya. Bukan. Itu bukan. Kita tutup. Apa dia cakap? Okay, start. Blah. Boleh tak korang bagi tahu setiap saya punya tu apa favourite? Saya ada favourite game korang. Sorry guys. Saya macam biasa saya SAICK, sick. Hey, Mr. Boxy Boo, bunuh saya. Stamina kini. Bunuhlah saya. Kenapa tak nak bunuh saya? Salah. Bukan. Buat je lah guys. That's a wrap. Okay, Alhamdulillah. Baru nak. Tadi tak nak. Tadi nak. Dia tak ada. Tak nak. Baru dia ada. Okay guys. Kita akan ke next game. Wah. Okay. Cerita ke ni game yang ada satu orang dia cakap, mana blocks fruit? Inilah yang kamu nak kan? Inilah dia. By the way, sorry dah lama. Sebab game ni dah dapat banyak update. Waktu tu dia baru ada apa dia mammoth lah. Ya kot saya. Saya tengok balik. Dia bukan item shop. Jadi kita dah tengok balik guys. Sampai sekarang kemain flame pun tengok dah cantik lah. Tapi dia tak rework. Yang reworknya saya tengok pakai eagle guys. Eagle. Dah. Okay, tapi sekejap mana dah update. Dengan guys ada creation fruit. Saya ada ke inventory saya. Komen bagi ini
50 like saya makan creation fruit. 50 likes dengan 15 komen. 50 likes, 15 komen, saya makan creation fruit. Tu je. Senang ke? Senang kan? 50 like tu susah sikit. 15 tu tapi mana lah, gravity pun dah ni lah. Boleh M1 Okey, jap. Mana fruit baru dulu Yeti. Okey, dulu saya ada Yeti. Dulu last update Yeti. Lepas tu ada Dragon, lepas tu Yeti. Lepas tu yang ni. Sorry guys, saya skip satu update. Tapi tengok guys. Tengok. Loser. Okey, tapi korang rasa nak saya buat apa? Sebab korang suruh saya review. Saya boleh review fruit ni. Okay, mula-mula dia ada M1. M1 dia dengan dia ada tahan ni. Saya ditahan. Faham dia. Ambil ni guys, dengan saya boleh kita habis. Sekejap, saya kena bunuh dulu. Dengan tu dia punya wind burst. Saya dah stop balik korang. Tapi ada orang cakap Bone Crusher dia lagi kuat paling kuat lah. Tapi guys ni tengok. Kita pergi macam atas kali macam ni Lepas tu kita tekan lama-lama tau. Kita boleh terbang. Kalau korang macam alamak susah lah nak dapat flight 150. Korang buat je lah macam tu. Naik atas rumah yang tu. Tekan lama-lama. Okay dah, jom kita gerak. Dengan saya tak tahu boleh ke air ke tak. Boleh. Korang press the C. Korang nak pergi air tapi lambat sikit tu je lah yang susahnya. Saya tak tahu boleh macam kita tengah lompat ni. Pun boleh lah guys. Easy je. Okay, tapi tu je lah kot. Saya nak buat apa lagi. Nak saya buat tu ke nak saya buat game lagi. Okay guys, ni extra update sajalah untuk korang sebab saya dah lama tak buat video. Saya akan tambah extra 2 game. 2 je. 1. 2 macam banyak sangat, nanti lama sangat video ni. Okay, 1 je. Okay. Dan by the way, saya lagi ni bukan cakap pasal blur tadi. Ni game untuk last game yang saya buat ni. Dia sebabkan extra kan. So saya tak nak buat di 2024 punya guys. Saya buat paling viral sekarang di 2025. Bukan game paling baru, game tengah viral sekarang. Dan saya bukan pilih block fruit tak nak. Wah. Okay, tapi enjoy the last game Howdy mate. Hari ni saya akan main Dead Race adalah. Okay guys, tak apa dah. Dead Race adalah game popular sekarang. Okay, tapi Dead Race memang game paling popular lah untuk di 2025 saya cek. Memang lagi banyak daripada Block Fruit 498. Okay, orang cakap kita boleh ada cool bonds. Okay guys, jom kita tengok. Saya harap saya boleh main dengan Tyler Starter. Okay, Tyler Starter, jom Tyler Starter. Is anyone Indonesian? No. Okay, saya guys, sorry. Distraction. No, takkan 2 je. Ada lagi tak? Tak apalah, saya buatlah. Escape Mexico. Okay, saya buat normal. Guys, masuk. Free to play. Jahat betul je. Guys, free to play. Bukan mahal pun, bukan kena bayar. Guys, free to play. No. Free to play. Cakap Tamil pula dia. Tamil pula, Thailand.
Okay, tak apa, kita dah masuk. Kau apa saya cakap Tamil? Okay, tak apa. Jom. Okay. Jom kita ambil dekat cari impus. Okay. Korang boleh tak bagi tahu korang tengah pakai apa yang sekarang, guys? Korang tengah pakai konduktor ke, doktor ke werewolf. Ikut lah. Korang pakai apa, guys? Kalau saya tak pakai apa-apa. Place item. Ui, game ni betul-betul dah update dah, guys. Cool, ambil cool. Saya letak apa? Set. Letak ni. Pegang set. Store. Apa yang saya store? Ni ke? Click to buy. Okay. Tak faham betul lah konsep game baru ni. Okay, dah, jom. Jom lah. Jangan takut. Okay. Lah. La ilaha illallah sini. Jom. Kamu akan terbakar. Duit kita dah banyak sikit Dah biasa je. 70. Biasa lah, masih 70, guys. Sorry. Okay, bakarlah kamu. Okay, guys. Jom. Bismillah. Okay, guys. Oh, wah. Guys, kan ada cowboy. Okay, tak apa, guys. Kita gerak je. Okay, korang dengar bunyi tadi. Bunyi ting. Okay, sorry kalau korang dengar bunyi tadi. Sorry sangat. Dia tahu sangat. Guys, kita masak apa ni? Dah lah, minyak dah tak ada. Kat sini ada rumah Okay, kita akan endkan kita punya journey di sini. Okay, itu saja pada video. Okay, dah. Jom naik. Tapi saya akan endkan video. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. 3 game termasuk 4 game. 4 game untuk hari ni. 3 2024 dan 1 2025. Harap korang enjoy video ini. Anaki bersorangan. Saya bersorangan. Dan juga untuk saya saja nak cakap ni, untuk new member semua, siapa yang baru join kepada tu, korang macam Zacham. Dia adalah Zamscam. For my English YouTuber, if you like stuttering on my YouTube channel name, so like Zacham, it's Zamscam. Like that, okay? Okay. Saya rasa saya akan end up tu saya dengan bahasa Inggeris saya lah. Saya perlu kan, saya tak perlu tak apa, saya cakap juga. Okay guys, see you on the next video. Good day mate.